Okey, barang semua dah ready. Kepok, ronyo dan sambal kari pun dah ada. So, ya, kita akan tutup lampu semua dan kita akan balik kampung. Let's go. So, tutup lampu, turn off. Kita tutup semua lampu. And jomlah kita berangkat terus balik kampung kita kat Brookhaven. Dah tutup kot? Okey lah, let's go. Let's go, kita akan balik kampung kita kat Brookhaven. Sofa kesayangan. Jom kita balik kampung ke Brookhaven. Let's go. Yes. Akhirnya kita boleh balik kampung. Apa ni? Okay, let's go. Akhirnya kita dah sampai ke Brookhaven. So kita berada di downtown station. And ya, langsung saja kita akan pergi ke kampung kita. Sebelum tu saya nak booking hotel dulu. So ya, kita akan booking hotel dulu dekat Motel Brookhaven yang paling famous lah sekarang orang kata kan. Dia kata motel tu famous sekarang. Saya pun tak tahu kenapa. So kita akan booking hotel kat situ. And ya, kita dah siap booking. Langsung saja kita akan pergi ke hotel tu untuk letak barang. And kita terus pergi ke rumah kampung kita. Let's go. So inilah motel yang dikatakan. Okay, nampak besar jugalah. Tak apa, jomlah kita pergi kat kaunter. Kita tengok bilik kita nombor berapa. And jom kita masuk. Mana orangnya? Kunci kita nak dapat kat mana kalau macam ni? Macam ada surat lah kat meja tu. Jom kita tengok. Surat ni kata, sila ambil kunci anda di sebelah sana. Naik lift kat situ. Pelik juga. So disuruh kita ambil kunci dekat belah sana. Okay, let's go. Kita akan pergi naik lift terus. Let's go. Okay, so kita dah sampai ke kita dah naik lift. Kenapa dia suruh kita beli barang pula ni? Kita beli lighter je lah. Okay, so kita dah di lift. Kita just kita dekat hotel dia sekarang. So mana bilik kita? Sekejap, ada meja. Kita tengok tulis tu surat ni tulis apa? Surat ni kata bilik anda di pintu 100. So kita punya bilik pintu 100. So dia kata jika anda ingin ke bilik anda, sila lepasi semua pintu dari 1 sampai 100. Pelik juga, bagi je lah kunci nombor 100. Pelik betul. Pelik betul lah kertas tu. Tak apalah, apa-apa pun kita kena sampai ke pintu 100. So let's go. Kita kenapa badan saya warna kuning? Kenapa ni? Kenapa badan saya warna kuning ni? Pelik juga. Dan apa benda cahaya tu? So kita kan tunduk. Okay, ini apa ni? Lighter yang saya pegang ni ke? Tak apalah, pelik juga hotel ni tak apalah. So dia suruh kita dari pintu 1 ni sampai ke pintu 100 untuk dapat bilik kita. Baru boleh letak barang ke bro? Pelik. So ini kunci pintu nombor 1. Okay, jomlah kita buka pintu ni. Ada kunci. Okay, kita buka. Okay, so kita dekat pintu yang kedua kot. Ada jam macam biasa. Ada laci. Boleh buka. Kita tengok apa yang ada dalam laci ni. Ada pensel, ada benda tah. Kita buka sini. Tak ada apa-apa. Oh, tu pintu kedua. Sekejap. Kenapa masa sini bergerak dengan pantas? Oh my god. Sekejap. Kita just explore. Okay, ni pintu kedua. Lama lah kalau macam ni. Kita kena sampai pintu 100. Lantak lah. Kita kena cepat lah kalau macam tu. Pintu ketiga. Ini hotel ke apa ni? Kenapa hotel ni macam pelik? Ni baru hotel. Bagi je lah bilik ni. Kita tengok sini apa? Oh, ini tandas. Rating jamban dulu. Ada vitamin. Apakah? Kenapa saya dapat vitamin sini pula? Ada tong sampah. Lain kali buang lah sampah ni. Tisu, of course. Yes, kita ada jamban. Rating jamban 5/5. Walaupun ada sampah dan kaca retak. And ini katil kita kot. So maybe kita stay sini. Ada duit. Dapat free money. Let's go. Kita collect je lah. Kenapa disuruh kita masuk bawah ni? Tak apalah. Dan pintu ni kenapa berkunci?
Buka je lah. Ish. Tak apalah. So ni bukan bilik kita kot. Bilik kita straight lagi. Dia kata bilik kita nombor 100. Nak buat macam mana Saya pun tak tahu. Kat luar pun tengah hujan. Saya baru perasan lah. Kita kat mana sebenarnya ni? Ada keluar hitam. Macam kita kat tengok kat atas kot. Positif. Okay. So kita dah pintu ke nombor 4. Ada duit kita ambil. Oh ada ni. This painting titled table. Tak nak Ada buku. Dan dia tak dia tak kemas ke rak ni. Okay, pintu kelima. Let's go. Laci lagi. Mungkin ada duit. Mantap. Pintu nombor 6 berkunci. Sini ada pintu boleh buka. Okay, boleh. Sini pun macam katil. Macam master room. Maybe ada bateri. Dan of course kunci. Okay, kita kena cepat lah kalau macam tu. Sampai pintu 100. Saya pun nak letak barang ni. Dah tak sabar ni pun nenek. Okay, let's go. Kita kena cepat sampai pintu 100. Pintu nombor 7. Okay, nice. Sini ada apa tu? Peti yang kita tak boleh buka. Kena pakai kunci. Tapi saya pun tak tahu kunci kat mana sekarang ni. And kita ke pintu ke nombor 8. Okay, pintu nombor 8. Ada chest. Ada vitamin lagi dan duit. Of course I take that. Dan banyak duit. Kita ambil, why not? Kita check lagi. Macam tak ada apa-apa dah. And ni masa dia bergerak dengan pantas. Kita ambil dulu. So kita pintu nombor 9. Let's go. Kita akan terus continue. Nombor 10. And macam tak ada apa-apa kot sini. Ni kenapa banyak almari Kenapa saya perasan dari tadi ada banyak almari? Pelik betul lah. Hotel pun nak bagi almari macam ni ke? Pintu nombor 11. Macam tak ada apa-apa je. Almari lagi dan banyak rak buku. Tak apalah, kita ke pintu 12. Saya dengar sesuatu lah. Macam lampu kelip. Tak apalah. Kenapa lampu kelip ni? Bunyi apa tu? Mungkin saya kena masuk dalam ni kot. Mungkin itu makin dekat. Oh no! Masuk! Wih! Apa benda tadi? Jap. Saya tak boleh proses lah sekarang ni. Kita sekarang ada kat mana? Masa pun bergerak pantas. Dan tapi tak bergerak-gerak dia punya. Guys, kita berada di mana sebenarnya ni? Kita baru pintu ke-13. Nak sampai 100 tapi ada benda tadi. Apa benda? Lantak lah. Tak apa. Jom kita terus ke pintu 14. Okay. Saya pun tak tahulah apa jadi sekarang ni. Dan itu kot fungsi almari tu. Sekarang pintu 14. 16. 14. 15. Sekejap, kita kena check balik pintu tadi. Dia padam. Oh no. Sekejap. Saya rasa kita berada di pintu 14 kot tadi. Mungkin sekarang ke 15. Kenapa diorang buat macam ni? Diorang ni lain kali bagilah. Betul. Customer ni nak pergi hotel je pun, tu pun susah ke? Bilik macam ni lah. Kan elok ada katil ni. Ya Allah ke. Kenapa saya boleh masuk ke katil pula ni? Mungkin tu tempat apa tak lantak lah. So kita ambil lagi duit-duit sini. And katil. Tapi guys, saya masih nak tahulah apa benda tadi pintu depan kunci. So kita kena cari kunci lah nak jadikan cerita dia. Malasnya nak cari. Let's go, kita cari satu persatu. Kita ke bilik sebelah. Okay, kita ambil dulu.
Di sini pun sama. Ya Allah. Weh, kita nak balik kampung je weh. Ini pun apa tu, nak booking hotel pun dia suruh kita naik. Kita kena walk through sampai ke pintu 100. Memang lambat lah. Apa benda bercahaya warna biru tu? Ada bunyi lah. Oh, ni kunci. Cahaya biru ni macam bagi kita petunjuk lah. So kita dapat kunci. So jomlah kita walk through je lah. Malas kita. Okay. Pintu ke-16. Uish. Kenapa lampu tu jatuh? Tapi sumpah, apa benda yang tadi kita dengar dari awal tadi? Dia macam benda warna hitam. Aduh, pintu kunci lagi. Nombor 17. Oh, ni kunci. Peliknya asal kunci kat bawah. Oh, 2 pintu berkunci. So kita kat pintu nombor 17. 18. Next 18. Maybe kita ke pintu 18 lah. Sini. Let's go. Kita akan walk through saja. Uish. Gelap. Siapa ketuk tu? Sumpah saya macam saya tak rasa selamat lah kat tempat ni. Dan kenapa hotel dia bentuk macam tambah ni? Sekejap kita explore dulu. Oh, sini. Oh, sini tempat tidur. Kenapa saya asyik masuk bawah katil? Bukan ada apa-apa pun. Okay, tak apa. Jomlah kita sambung. Pintu kat depan tu je. Okay, let's go. Kita masuk. Kita terus ke depan. Pintu ke-19. And masih tak ada apa-apa pun sebenarnya. So kita kena cepat. Saya tak nak lambat-lambat. Kita kena cepat terus. Lampu kelip. Lampu kelip. Saya kena masuk bawah katil lah. Sebab saya tak. Uish. Ada benda tu lagi. Uish. Benda tu. Apa benda tu sebenarnya? Cahaya. Apa lampu biru ni dari tadi kat sini? Weh. Dah lah, apa-apa pun kita kena cepat. Aku nak pergi pintu 100 cepat-cepat. Kalau tak nanti. Aduh, nenek aku dah tengah rindu aku tu. Kenapa lah kita dapat lighter? Lighter saya beli. Kenapa kita dapat ubat ni Apa fungsi ubat ni sebenarnya? Okay, langsung saja kita akan buka. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Kita ke pintu 23. Alamak, gelap. Uish. Apa benda cahaya purple tu? Okay. Mungkin tak ada apa-apa kot. Kita tengok sikit. Aduh! Apa benda tu? Alamak. Weh, korang apa benda tu? Dia kalau kita tengok sakit. Sakit dalam mata saya bila tengok dia. Itu dia. Aduh. Mungkin kita tak boleh tengok dia. Wish, apa benda ni? Kita kat mana sebenarnya ni? Wish, kuat betul cahaya dia. Pintu nombor 4. Okay. Kita kat pintu 24. So tak ada benda yang perlu kita takut sekarang ni. Pintu 25. Okay, so kita dekat pintu 28 sekarang ni. Apa benda ni? Ada mata. Lampu kelip lagi. Saya rasa tak selamat. Apa benda ni? Lampu kelip. Alamak, benda tu lagi. Alamak, saya sumpah. Weh, saya nampak benda tu. Benda tu dia macam hitam, patah gigi. Of course ada gigi. Sekejap. Apa benda gila mata-mata ni? Ni, uish. Mata ni tengok kita lah dari tadi. Weh, ni hotel apa weh? Apa seram sangat ni? Tak, sekarang kita kat mana ni? No way lah hotel Brookhaven macam ni. Ni orang kata famous. Tak famous langsung. Aku pun tak nak masuk sini weh. Pintu ke-30. Okay, kita ke straight kot. Wih, pintu ni dipadam. Mungkin kat bawah. Banyak pula mata-mata ni, ya Allah. Wih. Okay, sekejap. Mana pintu 31? Ini ke? Oh, Alhamdulillah ini. Okay. Alamak, lampu kelip lagi ke? Oh no.
Sini macam tempat. Jap. Saya takut lah. Lampu kelip. Kita buka laci dulu. Ada vitamin lagi? Aduh, dapat banyak sangat vitamin ni. Kita tengok dalam ni ada apa? Lockpick. Wow. Kita dapat lockpick. Apa function lockpick ni? Mungkin untuk kalau kita tak jumpa kunci kot. Okay, pintu 32. Dah tak ada. Dah mata-mata tu. Okay, nice, I guess. So kita boleh just walk through saja dan tak ada apa-apa perlu kita takut sekarang ni. And apa benda ni weh? Oh my god. Weh, dia kejar kita. Weh, lari. Alamak. Cepat. Okey, tunduk. Weh, apa benda ni ya Allah? Weh, apa benda ni ya Allah? Weh, tunduk. Okey, let's go. Mana? Alamak, kita salah pintu. Oh, tu. Cepatnya. Ya Allah. Apa benda ni? Mana pintu betul? Oh, tu. Cepat. Oh, apa benda ni? Ya Allah, ni tempat apa ya Allah? Candle. Oh, tak ada tempat. Alamak. Dia dapat. Apa benda gila tadi? Ya Allah. Menggigil tu. Sumpah menggigil. Saya pun masih tak tahu kenapa lah saya sekarang jadi kuning. Oh, ada duit tapi kita ambil. Mungkin kita kena makan kot ubat ni. Tapi kita tak tahu ni ubat apa, antibiotik ke. Tapi sumpah saya tak suka antibiotik. Pintu ke 39. Apa benda gila tadi? Dia botak hitam, lepas tu macam orang minyak. Dia kejar kita, satu mata pula tu. 40. Lampu kelip lagi. Oh my god. Kita kena sorok dalam almari. Mungkin ini kot fungsi almari. Kalau kita tak sorok mungkin kita boleh mati. Monster tu ada ke tak? Saya panggil monster je lah. Saya pun rasa tak selamat lah duduk sini. Okay. Oh, tu dia. Lemak. Tak sempat. Tidak. Oh, kita boleh sorok sini. Tak cakap. Tak guna almari pun boleh sebenarnya. Lantak lah. Apa-apa pun, jomlah kita naik atas. Okay, so kita dekat pintu nombor berapa sekarang ni? Sini ya. Ini kot function untuk kita guna lighter. Lighter sekarang berfungsi lah. Tak apa, lighter saya macam rosak sekarang. Pintu ni tutup. Macam pusing je ni. Oh ni kot 42. Pintu ke 42. Dan ya, saya berperasan lah, bilik dia saya asyik nampak macam bentuk tambah, bentuk strip macam tu. Tapi semua bilik dia asyik ada yang macam sama je lah. Tapi tu lah saya pelik lah. Saya tak faham lah kenapa. Tapi tak apalah. Kita akan terus collect benda ni. And kita kena cepat sampai pintu 100. Jap, kita dekat pintu berapa? 44. Saya dengar sesuatu dalam ni. Tak apa. Sekarang saya pergi pintu berapa? Mungkin 44. Cuma kita try masuk. Apa benda weh tadi? Ya Allah. Sakit. Kita kena makan ubat ni. Kita kena makan juga. Kita dapat laju ah. Kita jadi laju ah. Wow. Kita jadi laju. Mantap. And itu adalah pintu kita. Aduh. Tapi apa benda weh tadi? Weh, korang boleh nampak ada monster hitam, gigi merah ke mata merah. Tak tahu, nanti. Weh, kita kena cepat. Aku nak balik cepat. Aku nak letak barang-barang aku. Lampu kelip lagi. Oh no. Mungkin kita boleh sorot sini kot. Or maybe kita sorot bawah katil. Tak apa, ada almari. Sekejap. Jangan cakap lampu kelip. Tak kot. Oh, ini first time bilik dia besar. Kan? Wih, apa benda tu? Oh, tak apa-apa. Never mind. So, kita kena cari kunci kot.
Maybe. Sebab saya tengok situ macam berkunci. And of course dia memang suruh kita cek kunci. Okay. Apa function bilik macam ni? Oh, hangat kot. Untuk hangat. Maybe tempat ni sejuk. Selalunya lah. And dah lah cepat lah. Aku pun nak kena cepat ni. Aku tak nak duduk sini lama. Bahaya lah duduk sini lama. Okay, nice. Tak ada apa-apa. Saya masih trauma tau. Macam mana benda hitam tu kejar saya tadi. Sumpah seram. Kenapa sini bercahaya lah? Oh, cahaya biru. Ya Allah. Okay. Mana? Kenapa dia tak tunjuk nombor Tak apa, at least kita dapat kunci. So, sini kunci, sana kunci. Ada 2 pintu lagi lah. Maybe kita kena berhati-hati kali ni. Sekejap. Saya dengar bunyi ni tadi dalam pintu yang tadi. Saya dengar bunyi ni. Maybe pintu ni salah. Saya tak nak pergi sini. Maybe kita ni pergi sana. Sebab pintu yang saya kena dupe tadi tu, maybe itulah monster dia. So ini pintu yang betul. InsyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah betul. Okay. So tak ada apa-apa. And kita kat pintu 45 dah. Allah. Apa benda tu? Tu mata-mata tadi lah. Kita tak boleh tengok. Cepat. 46. Pintu ke 46. Ada mata tu lagi. Ya Allah, sakitnya. Kita kena cepat. Kita kena naik. 46. 47. Let's go. Pintu ke 47. Mata tu lagi. Mana mata tu berada kat mana-mana je. 48. Kita ambil ni. Lampu kelip. Candle. Kita lampu kelip. Apa masak awal sangat? Tunggu dulu. Kalau monster tu betul-betul ada, baru kita masuk. Masalahnya monster tu ada ke tak? Macam tak ada je. Okay. Ada benda kita jumpa tadi. Oh, tak ada Never mind. Monster tu tak ada lah. Never mind. Oh, dah pintu ke 49. Let's go. Yes. Lagi 50. Kenapa macam lain je tempat ni? Masa pintu 50 besar daripada pintu-pintu yang lain? Tak apa, kita check dulu sini. Kita collect ni. Kita ada bumi. And kita collect. Ada gold. Di sini pun kita ada time. Stop timer. Kita ambil je, just in case. Apa function benda ni? Okay, kita buka ni. And jap, sebelum tu saya nak try lah apa function jam ni. Ke jam ni untuk kejap kita bangun? Jap. Okay. Apa dia letak sini? Apa function jam ni sebenarnya? Ya Allah. Okay. Oh, bunyi bising lah. So kita dapat jam. Apa-apalah. Apakah kita bersedia untuk masuk pintu 50? And then kita boleh sampai ke pintu 100 ke bilik kita. So jom kita masuk pintu ke 50. Wih, apa benda ni? Ya Allah. Wih,